Sejak sebelum merdeka, rakit buluh antara kaedah pengangkutan penting bagi penduduk tebing sungai di Kuala Tahan. Pada era milenial dan ikut pelancongan yang memilih bot laju, rakit tidak lagi mempunyai peranan. Namun, ia diberi nafas baharu buat generasi kini melalui sukan air lasak iaitu Lumba Rakit 2024. Berkeluasan lebih 4,300 km persegi, Taman Negara Pahang antara hutan hujan tropika tertua di dunia. Di tengahnya mengalir Sungai Tembling, umpama nadi buat masyarakat di perkampungan sekitar termasuk Kampung Mat Daling hingga ke Kuala Tahan. Selain dari memberi manfaat buat suku kaum orang asli Batik dan Semai, aliran sungai ini merentasi beberapa buah kampung yang meliputi Kuala Sat, Kampung Bantal, Kampung Pagi hinggalah ke Kuala Tembeling. Baik, sekarang ini saya ingin mencuba salah satu aktiviti yang mendapat tarikan pelanggan yang sangat tinggi di Taman Negara, iaitu aktiviti rapid shooting atau meredah jeram. Are you guys ready? Buat yang inginkan cabaran, aktiviti meredah jeram di Sungai Tembeling merupakan pilihan yang tepat. Pemandu pelancong akan membawa pelancong menggunakan bot kayu tradisional dan merentasi arus sungai yang deras. Setiap kali bot melanggar arus jeram dan percikan air membasahi pengunjung, jelas kedengaran keseronokan pengunjung menghiasi suasana di sini. Di dalam perut hutan ini juga ada tersimpan khazanah alam berharga. Pohonan tualang, pohon gergasi yang mempunyai ketinggian melebihi 80 meter. Dan komuniti suku orang asli Batik. Suku yang unik dan istimewa yang masih terpelihara dari pencemaran budaya luar. Persediaan telah dilakukan sejak 3 bulan sebelum perlumbaan bermula. Ketika proses itu, sebanyak 21 buah rakit telah dibina oleh Pasukan Persatuan Pemandu Pelancong Taman Negara untuk kegunaan peserta rakit race kali ini. Setiap ikatan kerangka rakit ini membawa makna dan melambangkan tradisi yang diwarisi dari nenek moyang. Dengan teknik yang tepat, rakit ini mampu bertahan di atas arus deras, menahan bebanan dan tekanan sepanjang perlumbaan. Dia ikatan daripada sini lah, daripada setiap tulang ni. Sebab ni pun kena tegang juga, dia tak boleh longgar. Kalau ni pun longgar, kalau macam dia longgar, dia akan membabitkan semua sekali. Dia akan mengganggu sistem dia punya instruktur tulang-tulang rakit ni. Salah satu je silap ikatan, dia akan membabit semua sekali. Selalunya berlaku bila kena jerau ke apa dekat jerau batu tu, dia mula putus, habis dia akan makan semua sekali. Rakit yang telah siap dibina akan diuji ketahanan apungan di dalam sungai. Walaupun hanya untuk kegunaan ketika perlumbaan, setiap perincian binaan rakit ini sangat penting. Ia bukan sekadar pengangkutan yang bakal digunakan oleh peserta. Ia adalah simbol warisan dan kisah nenek moyang yang takkan pernah pudar. Rakit ni kita boleh kata pengangkutan tradisional. Saya rasa tidak semua tempat kita boleh berakit sekarang. Dan tidak semua rakyat Malaysia ada pengalaman berakit. Jadi kalau boleh saya nak rakit ini dikekalkan sehingga ke anak cucu kita nanti. Saya tidak mahu suatu hari nanti anak cucu kita tak tahu apa itu rakit, apa itu pengangkutan yang digunakan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Jadi selain daripada ingin mengekalkan khazanah kita ataupun tradisi kita suatu masa dulu, sedikit sebanyak dengan aktiviti berakit ni
hasrat saya supaya ia dapat membantu atau menjana ekonomi penduduk tempatan. Jadi rakit ni salah satu produk pelancongan yang boleh dibuat di kampung-kampung tradisional. Sungai Tembling. Ana Zainuddin, Presiden Pemandu Pelancong Taman Negara, merupakan anak jati Kuala Tahan. Buah fikiran dia dan rakan-rakannya untuk mengadakan sebuah perlumbaan rakit pada beberapa tahun yang lalu. Hari ini, ia menjadi kenyataan. Dia bersama pihak berkuasa tempatan, Jabatan Bomba, PDRM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM melakukan penilaian risiko bagi memastikan laluan perlumbaan rakit res Taman Negara esok bebas dari bahaya yang bakal mengancam keselamatan peserta. Kadang-kadang bila kita berakit tu, bila kita maneuver rakit tu, kadang-kadang rakit tu dia tak ikut apa yang kita nak. Jadi kadang-kadang kita tahulah kita nak elak ke tempat tu yang kita tahu yang itu mungkin ada berisiko, tapi mungkin tolakan air itu yang membuatkan rakit tetap pergi sana. Jadi untuk memastikan keadaan selamat, apa-apa yang kita rasa agak membahaya situ kita buang ataupun kita lenyapkan sementara waktu untuk memastikan perjalanan pertandingan rakit race ini selamat dan yang penting semua peserta selamat. Riuh suara penduduk kampung dan deretan rakit buluh menghiasi suasana tebing Sungai Tembling pada pagi Sabtu, menandakan perlumbaan bakal bermula. Debaran kian kencang setiap rakit diperiksa buat kali terakhir supaya tiada ruang untuk kesilapan mencelah dan yang utama, keselamatan peserta terjamin. Seawal jam 8 pagi, penduduk kampung sekitar telah memenuhi kawasan pelepasan bagi memberi sorakan kepada peserta yang bakal bertanding. Perlumbaan ini bukan mudah. Ia memerlukan stamina dan strategi yang teratur untuk sampai ke garisan penamat dengan masa yang ditetapkan. Sebelum perlumbaan bermula, setiap peserta memastikan diri mereka bersedia secara fizikal dan mental untuk mengharungi cabaran yang bakal menanti. Tepat jam 9 pagi, bunyi hon dilepaskan, perlumbaan telah bermula. Satu persatu rakit diluncurkan ke dalam air. Sorakan penduduk kampung menggemakan semangat peserta. Dayung di tangan sebagai kemudi, jaket di badan menjadi perisai dan semangat bergelora di jiwa menjadi azimat untuk menempuh medan pertarungan arus Sungai Tembling. Sejauh 17.5 km cabaran arus sungai yang bakal ditempuhi para peserta untuk tiba ke garisan penamat. Catatan masa yang diambil penentu kemenangan setiap pasukan. Hampir 1 jam daripada waktu pelepasan dan sekarang ini saya berada di kira-kira kilometer keempat laluan perlumbaan Rakit Race Taman Negara 2024. Dan di belakang saya, kita dapat rasai sendiri kemeriahan dan semangat peserta-peserta perlumbaan yang ingin menghabiskan Rakit Race pada kali ini. Di medan juang ini, kekuatan fizikal dan ketahanan stamina tidak menjadi penentu utama sesuatu kumpulan itu berjaya. Kemahiran membaca laluan dan arus sungai, strategi mengemudi rakit serta semangat berkumpulan juga menjadi peranan penting yang menentukan kemenangan setiap pasukan. Teamwork tu kena sama, mana kita dayungan tu kena sama, power kena sama. Kalau kita tak ada kolaborasi, mana tak sama-sama mendayung, rakit tu dia pergi, dia akan belok. Dan ada tempat kita kena baca air lah. Macam kami bukan orang sini kan, jadi kelebihan tu kurang sikit lah. Sebab yang mana orang lokal ni, dia pandai baca air. Jadi dia tak perlu guna tenaga yang kuat. Mana dia baca air, dia ikut air kan, arus air dan lajulah kalau pandai baca lah. Itulah yang cabaran dia lah. Ketika perlumbaan berlangsung, kami tertarik dengan perbezaan teknik dan strategi dua kumpulan terawal yang mendahului.
Sekumpulan pemuda dari negeri Johor mempunyai teknik dayungan yang profesional dan ketahanan stamina yang kuat. Namun, rakit mereka beberapa kali tersasar dari arus menjadikan dayungan mereka lebih sukar. Manakala kumpulan kedua mempunyai dayungan yang lebih santai tetapi mempunyai strategi yang berbeza. Mereka menggunakan kemahiran membaca laluan arus dan beberapa kali mendahului perlumbaan dan dipintas pada kilometer terakhir. Orang kampung ni lagi pandai daripada kita sebenarnya. Diorang tak kuat mana pun. Berbeza dengan kita orang yang ada endurance, yang ada strength, yang hari-hari training. Tapi diorang lagi pandai untuk analisa air ni. Masa first, kilometer kosong, kita orang follow je. Dah hasil dah 10 km tu kita orang potong, tapi kita orang tak boleh nak lead lama sebab diorang tiba-tiba dah boleh ke depan. So tim kita orang decide cakap kita orang nak buat follow je diorang. The last sekali dekat last 1 km kita orang potong dia. Kampung Pagi, Kuala Tahan. Seorang penoreh getah dengan sosok tubuh tua ini juga merupakan salah seorang peserta rakit race Taman Negara pada 2024. Lelaki yang tampak biasa ini mempunyai kekuatan dan kemahiran yang bukan biasa-biasa. Ahmad Syukri Saleh yang mesra disapa sebagai Ayah Chu merupakan anak watan Kuala Tahan yang telah meluangkan hampir 5 dekad kehidupannya di sini. Sungai Nadi Kehidupan. Ia mengalir melalui kehijauan Taman Negara, membawa 1001 kisah hutan dan penduduknya sejak ratusan tahun lalu. Sungai Tembling merupakan tulang belakang kawasan ini, memanjang melintasi Pahang dan menjadi laluan utama bagi penduduk tempatan serta pelancong. Ia juga menjadi medan mata pencarian komuniti di sini. Pada saya, sungai ini ibaratkan pada saya nyawa saya lah. Sebab saya dilahirkan di tepi sungai. Memang kehidupan dah sebati dalam sungai. Bangun pagi tengok sungai. Daripada kecil sampai tua kita besarkan dengan sungai. Contoh macam kalau orang bandar orang kaya ni dapat kereta mewah. Pada saya, pada orang kampung ni dapat tengok sungai pun hilang segala masalah. Mana pentingnya sungainya pada orang kampung, pada saya sendirilah sungai ini. Jiwa Ayah Chu dan sungai bagai sudah sebati. Sungailah yang menjadi saksi perubahan sejarah kehidupannya dan keturunan keluarga sejak puluhan tahun yang lalu. Kini alur dan jeram ini menjadi tempatnya mencari rezeki sebagai pemandu pelancong. Orang kampung ni nak kahwin, salah satunya kena pandai ikat tali rakit. Salah satu. Maknanya kalau yang lelaki tu tak pandai nak ikat rakit, belum layak. Ikat rakit dengan ikat tangga pakai rotan. Itu syarat utama dia. 19 Oktober 2024, Ayah Chu menyahut cabaran untuk menyertai perlumbaan rakit race Taman Negara. Walaupun dia merupakan peserta tertua pada perlawanan kali ini, ia tidak mematahkan semangatnya. Kampung Pagi! Boleh! Kampung Pagi! Boleh! Kampung Pagi! Boleh! 2, 3, 4. Merakit di sungai merupakan hiburan utama buat Ayah Chu dan ahli kumpulannya ketika zaman kanak-kanak mereka. Hari ini, ilmu dan pengalaman sejak kecil digunakan sebagai strategi utama sepanjang perlumbaan ini. Masuk rakit ini sebab pertamanya nak bagi semangat kepada anak-anak muda.
Yang keduanya untuk mengimbau kembali zaman-zaman muda dulu, zaman-zaman kecil dulu. Kalau tengok semalam pun, ada yang tak pandai mendayung. Masa itulah kita boleh ajar budak-budak cara-cara nak berakit macam mana. Kalah menang ni, itu tak tepi. Tak. Yang pertama, silaturahim. Itu yang pertama. Kita boleh kenal. Datang seluruh Malaysia datang, kita boleh kenal. Sambil-sambil tu kita boleh ajar. Macam semalam tu loh. Kita tunjuk. Okey, jangan ikut lalu ni. Jangan ikut laluan ni. Kita ikut laluan ni. Kita jangan pandang. Hadiah menang kalah itu jangan pandang. Sepanjang laluan perlumbaan, peserta akan melalui 7 jeram sungai yang mempunyai arus deras dan risiko halangan batu besar. Buat peserta yang tidak mahir membaca arus akan merasai kawasan ini yang paling mencabar. Namun bagi peserta yang terdiri dari penduduk tempatan, menggunakan peluang ini untuk mempercepatkan pergerakan rakit dengan dayungan yang minimal. Rakit Race Taman Negara pada tahun ini adalah anjuran kali kedua setelah anjuran sulung mendapat sambutan yang menggalakkan pada tahun yang lalu. Kesemua peserta pada tahun ini terdiri daripada pelbagai latar belakang dan mempunyai matlamat yang berbeza. Ada yang menyertai untuk menguji ketahanan stamina dengan sukan air lasak ini. Manakala ada juga yang hanya untuk merasai keseronokan dalam menimba pengalaman berakit. Saya sebenarnya takut dengan air. Saya pernah hampir lemas dalam air dan saya nak overcome rasa ketakutan tu dengan join Rakit Race tahun ni. Sebabnya kalau kita tak buat sesuatu yang di luar kemampuan kita, kita tak akan tahu di mana kita punya ketakutan tu. Jadi saya mencuba untuk atasi ketakutan tu dengan melalui dan melibatkan diri dengan aktiviti air ni. Penatnya. Rasa macam turun tadi macam boleh. Tapi bila dah separuh tu rasanya, kita terus je lah. Tapi best lah. Rasa macam susahnya nenek moyang kita dulu kan jauh nak berakit. Kita pun macam ni pun susah. Dia orang lagi lah dah tak ada kenderaan apa-apa. Rakit tu je lah benda yang dia orang kemudahan yang ada kan. Jadinya bersyukurlah dengan apa yang kita ada sekarang kan. Bukan mudah untuk mengharungi setiap putaran arus yang deras. Ada kalanya rakit terhuyung-hayang hampir terbalik. Namun pengalaman mengatasi setiap gelombang arus sepanjang perlumbaan ini adalah kenangan menyeronokkan yang dibawa pulang di dalam kantung memori setiap peserta. Kita melihat ada potensi-potensi lain yang boleh dibangunkan di sinilah. Terutamanya bagi aktiviti-aktiviti kepada mereka yang minat kepada aktiviti-aktiviti lasak lah, sukan air. Acara ini akan berjalan di Sungai Tembeling, iaitu sungai yang terdapat di dalam Taman Negara. Maka acara ini kita perkenalkan bagi memastikan bahawa limpahan ekonomi terus dinikmati oleh masyarakat di Taman Negara lah. Seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir, begitu juga dengan daur hidup manusia tidak pernah berhenti berputar. Sungai yang menjadi saksi ribuan kisah manusia menjadi gerbang juga penghubung antara masa lalu dengan masa kini. Hari ini, kisah nostalgia semangat nenek moyang dahulu dihidupkan kembali melalui dayungan rakit yang telah dihembus dengan nilai dan nafas yang baharu.